Sambungan daripada hadis ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Walau bagaimanapun dalam penerangan maksud kedua yang tadi ialah dia perbezaan antara unta betina dan unta jantan menurut apa yang orang Arab suka. Dalam penerangan maksud kedua, perkataan itu bukanlah bermaksud membaca satu ayat Al-Quran lebih berharga daripada seekor unta jantan atau seekor unta betina secara berasingan. Bahkan perkataan itu membawa maksud membaca satu ayat Al-Quran lebih afdal daripada himpunan sepasang unta jantan dan betina. Demikianlah seterusnya, setiap satu ayat lebih afdal daripada bilangan yang sama banyak dengan pasangan unta jantan dan betina. Kesimpulannya, membaca atau mengajar setiap satu Al-Quran adalah lebih afdal daripada sepasang unta. Yang ini penerangan untuk masuk kedua adalah dia satu ayat lebih afdal daripada sepasang unta betina dan unta jantan sekaligus. Lagi banyak manfaat, lagi banyak kebaikan, lagi banyak pahala, lagi banyak ganjaran. Kesimpulannya, membaca atau mengajar setiap satu ayat Al-Quran, satu ayat Al-Quran lebih afdal daripada sepasang unta. Ayah Musannif rahimallahu ta'ala menyukai penafsiran ini. Ayah kepada Maulana Muhammad Zakaria rahimallahu ta'ala, kerana lebih banyak fadilat terkandung di dalamnya. Namun demikian, tidaklah pula kelebihan itu membawa maksud seekor atau dua ekor unta dapat menangini ganjaran satu ayat Al-Quran. Penerangan dalam hadis tersebut hanya merupakan peringatan dan perumpamaan, iaitu tasbih. Tasbih ni apa? Tasbih ni adalah perumpamaan. Umpama kalau seorang itu membaca Al-Quran, ganjaran dia, perumpamaan dia adalah satu ekor unta. Itu perumpamaan. Tetapi ganjaran yang sebenar hanya Allah Ta'ala sahaja yang maha mengetahui apa ganjaran yang lebih afdal di sisi Allah Ta'ala itu sendiri. Sebelum ini, saya iaitu Musannif rahimallahu ta'ala telah menulis bahawa ganjaran satu ayat yang berterusan dan kekal buat selama-lamanya adalah lebih afdal dan lebih baik daripada kerajaan yang meliputi 7 benua yang pasti musnah satu hari nanti. Yang ini perumpamaan yang lain pula. Dia datang perumpamaan yang lain. Musannif mengatakan bahawa satu ayat, ganjaran satu ayat yang berterusan. Dan ganjaran satu ayat yang dibaca selama-lamanya. Kerana apa? Kerana dia membaca kalamullahil qadim, kalam Allah. Allah Ta'ala suka. Jadi bila Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala akan bagi ganjaran. Bagi ganjaran daripada orang tu melebihi daripada dia membeli seekor unta. Dan yang ini perumpamaan dia pula, Allah Ta'ala memberi ganjaran kepada orang yang membaca satu ayat Al-Quran lebih baik daripada 7 benua dalam dunia ni. 7 benua bumi. Yang di mana 7 benua ni akan musnah satu hari nanti. Dia akan dibinasakan juga satu hari nanti, pada hari kiamat. Mullah Ali Qari rahimahullah ta'ala telah menulis bahawa semasa seorang wali Allah turun dari kapal, beberapa orang pedagang telah meminta supaya beliau, iaitu seorang itu, wali Allah tu, singgah di Jeddah. Jeddah ni terletak di kalau sekarang terletak di negara Arab Saudi. Dia berhampiran dengan Makkahul Mukarramah. Dia pedagang ini minta apa dekat wali Allah? Berdoa supaya mudah-mudahan dengan keberkatan beliau, perniagaan mereka akan mendapat keuntungan yang lebih. Tujuan mereka ialah supaya murid-murid
syekh tersebut akan diberi sebahagian daripada keuntungan ini. Pada mulanya syekh itu menolak permintaan mereka, permintaan yang inilah untuk diberi doa. Tetapi apabila didesak, syekh itu bertanya kepada mereka jumlah keuntungan yang paling banyak yang akan mereka perolehi apabila perniagaan, daripada perniagaan tersebut. Mereka menerangkan bahawa keuntungan yang didapat adalah berbeza-beza, random, sama ada paling tinggi atau paling rendah. Kadang-kadang waktu tu banyak, kadang-kadang waktu tu sikit. Yang paling tinggi adalah sekali ganda. Maka kalau sekali ganda ni adalah paling, nak dikatakan paling sedikit tu ialah. Syekh itu berkata, wali Allah tu berkata, kalau begitu bersusah payah demi keuntungan yang sedikit ini untuk memperolehi keuntungan yang sangat kecil ini, bagaimana mungkin aku boleh meninggalkan solat di Masjidil Haram yang ganjarannya satu solat dilipat gandakan 100,000 kali. Kan ada hadis Nabi SAW, mafhum dia, satu kali solat di dalam Masjidil Haram yang terletak di Makkahul Mukarramah adalah 100,000 kali lebih ganda. 100,000 kali ganda. Kalau kita sembahyang berjemaah di masjid, 27 kali ganda. Kalau kita sembahyang di Masjid Nabawi, 10,000 kali ganda. Manakala sembahyang satu kali solat di Masjid Al-Aqsa adalah 1,000 kali ganda. Sepatutnya umat Islam hendaklah meneliti tentang perkara ini untuk mendapat keuntungan dunia yang sedikit. Banyak manakah keuntungan akhirat yang telah kita korbankan. Hadis ini, penerangan hadis ini mengajarkan kita untuk muhasabah diri. Berapa banyak mana kita telah membaca ayat-ayat Al-Quran dan hubung kait dengan antara usaha-usaha keduniaan yang telah kita lakukan sehingga kita mengorbankan salah satu perkara yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita, tapi kita banyak tak ambil endah. Wallahu a'lamu bissawab.